Ya, assalamualaikum. Ya, makcik sekarang dah berada di kebun. Tengok makcik berada di kebun sayur kangkung makcik. Nanti makcik akan tunjukkan. Ya, walaupun 6 hari raya hari ini, tengok kangkung makcik, sayur makcik dah boleh diambil, boleh dicabut dah. Tengok ni sayur kangkung makcik. Ya, sedang diambil, sedap ni. Masih muda-muda lagi. Masih randah lagi. Tapi sebenarnya dah panjang ni. Tengok ni. Tengok ni sayur kangkung makcik. Ya, lama dah kemarau. Setelah lepas banjir hari tu, barulah dapat dipetik sayur kangkung makcik. Hari ni makcik cabut kangkung walaupun 6 hari raya. Tinggalkan rumah makcik untuk cabut kangkung. Ya, alhamdulillah syukurnya. Cantik, bagus sekali, subur sekali tahu walaupunnya panas. Selepas banjir tu dia sangat subur. Alhamdulillah. Makcik sekarang nak cabut kangkung ni. Tengok ni. Dah panjang dah. Tengok ni, dah panjang dah. Walaupun dia nampak randah. Tengok ni, kalau dicabut macam ni, macam ya Allah, seronok sangat dia tak ada masuk tanah. Tengok ni. Seronok kan? Tengok kangkung makcik, tengok ni. Ya Allah, seronok. Gitulah kangkung makcik, tengok ni. Dah panjang kan? Nampak dia masih randah, masih pindik. Tapi, tengok ni dah subur sekali tengok. Alhamdulillah. Ni tengok ni, kangkung makcik tu.